warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat para penonton setia di podcast Kompas 114. Anda bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman dan Hazmi Irsyad, ya, sahabat saya yang juga kesebelasan utama Harimau Malaya dan juga striker barangkali kepada Chelsea. Midfield. Midfield. Alhamdulillah. Pertama sekali kita akan bersembang tentang ibrah daripada World Cup. Walaupun sebenarnya sahabat-sahabat para penonton, tuan-puan sekalian, ketika podcast ini dirakamkan sudah hampir 2 minggu, seminggu Sepanyol merangkul kejuaraan. Seminggu. 2 minggu. Memang tak up to date betul lah kita buat podcast ni. Sepatutnya lah, ideal dia adalah sebaik sahaja sebelum final paling kurang ataupun selepas 2-3 hari selepas final lah. Tapi kerana kekangan tertentu, saya tak jumpa masa untuk kita record. Dan kalau nak difikirkan masa, memang tak ada masa langsung lah. Sebab saya tengok beberapa konten, belum ada lah yang betul-betul melihat acara sukan terbesar di dunia 4 tahun sekali tu dengan mengambil sudut pandang terbawi. Adalah yang buat konten pendek-pendek, tapi untuk podcast sejam lebih macam ni, saya rasa belum ada. Jadi kami di Yayasan Tadabbur menerusi Kompas 114 berhasrat untuk at least saya dan Hazmi boleh buat kenangan rujukan anda. So nanti tengok UEFA ke, Euro ke, hatta World Cup 2030 di mana ni? 2030 di bukan Saudi ke? Saya rasa di Jeddah. Jadi hopefully lah bila anda, kalau tidak anda pun anak-anak anda nak tengok another kejohanan besar bola sepak di masa akan datang, anda akan jadikan podcast siri nombor 7, Nazmi. Siri nombor 7 ni sebagai rujukan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Yes. Kita nak mulakan dengan bagaimana sepatutnya kita melihat World Cup sebagai seorang mukmin. Bagaimanakah sepatutnya seorang yang bernama mukmin melihat World Cup? Komen. World Cup ni adalah satu acara yang memang dinanti-nantikan 4 tahun sekali lah. Betul. Dia adalah satu acara yang grand dan dia bukan sekadar Europe sahaja yang demam dengan bola sepak World Europe. Cup ni, tapi seluruh dunia. Dunia. Mungkin million kan. Dan yang menarik sekali adalah bila kita cakap tentang World Cup ni, dalam bahasa Arab dia adalah Ka'sul Alam. Ka'sul Alam. Al-Ka'sul Alam. Al-Ka'sul Alam. Mudhafun ilaih ke Al-Ka'sul Alam? Ada pernah baca Ka'sul Alam kan. Ka'sul maksudnya dia Alam. ada idhafah kat situ, mudhaf ilaih maksudnya. Cawan yang Cawan sedunia. yang memang kalau siapa menang tu memang memiliki dunia lah kan. Dia rasa macam berada dalam satu kejayaan yang sangat-sangat best lah. So kalau kita lihat World Cup ni daripada sudut yang macam saya sendiri, Ustaz, memang ternanti-nantikan. First World Cup adalah pada tahun 2006. Waktu tu di Germany. First World Cup kamu? First World Cup yang memang ingatlah waktu tu dekat Germany. Umur dan kamu? Pada waktu tu memang demam Piala Dunia tu pada umur tak silap 2006 darjah 2 waktu tu. Darjah 2 sama dengan Farahi anak nombor 3 saya sekarang. So waktu darjah 2 tu memang antara exposure terhadap World Cup tu adalah disebabkan ayah letak. Ayah kamu player ke macam mana, pengadil? Memang ayah dulu player Pahang. Subhanallah. Lepas tu dia coach juga. Coach kepada Pahang. Ada pernah coach bawah, tak ingat 18 ke, tak ingat. Untuk Harimau Malaya? Bukan. Untuk Pahang? Untuk Pahang. Wow. Ataupun dia coach, maksudnya dia jurulatih lah, dia lesen dengan FAM sendiri. Wow, subhanallah. So memang waktu tu memang daripada kecil dah terdedah dengan World Cup kan. Dan bila kita terdedah dengan World Cup ni kan, kita jumpa pelbagai budaya lah, Ustaz, kan. Bila waktu kecil tu memang kita lebih particular. Kita akan tengok, penonton ni cara dia berbeza. Penonton ni cara dia berbeza. Negara kan? Macam South Africa. So kat situlah tempat budaya berbeza berkumpul. So tempat berkumpul pelbagai budaya budaya untuk dihargai. Dan antara benda yang menarik ni adalah
Kalau World Cup sendirilah, berbanding dengan kelab-kelab, World Cup ni jarang gaduh, Ustaz. Gaduh ni maksudnya orang yang fanatik yang terlampau sangat tu tidak dibenarkan masuk ke dalam stadium, berbanding dengan kalau kelab ni kan, kelab ni dia ada penyokong yang hardcore lah. Hardcore. So keganasan contohnya kat Argentina ke kat Brazil tu, Buenos Aires. Buenos Aires kan, ataupun dekat Sao Paulo Brazil kan, memang keganasan bola sepak tu penonton tu memang terdedah. Tapi untuk World Cup sendiri memang daripada sudut security tu kan, dan juga bagaimana detailnya segala perkara untuk memastikan acara yang dinanti-nantikan tu berjalan lancar. So antara benda yang saya nampak lah kan, security memang tip top lah dekat World Cup. So dia adalah bukan sekadar acara untuk kita enjoy lihat sahaja, tetapi dia juga adalah family event. Family event. Acara kekeluargaan. So, satu keluarga boleh berhimpun untuk menonton. Sebenarnya cumanya World Cup tahun ni dia ada banyak kontroversi lah, Ustaz. Dia disebabkan ada isu dengan daripada sudut geopolitically kan. Yep, Iran betul, ada, itu satu topik besar so jugalah. antara sebab World Cup ni tak best bagi saya lah, ada disebabkan nampak beberapa ketidakadilan kepada beberapa tim lah. Beberapa tim dan juga pengadil. Betul. So sepatutnya acara yang sepatutnya membuatkan kita semua rasa sebahagian daripada acara tu, tapi disebabkan beberapa benda yang sangat lacking lah, iaitu daripada sudut ada berat sebelah dan sebagainya. So kita tak rasa ada something yang hilang lah daripada World Cup tu sendiri. Kita tak nak bercakap sahaja tentang apa yang menarik di World Cup. Kita cuba nak bimbing para penonton kepada agaknya ada tak ayat-ayat Tuhan yang diturunkan. Contoh je lah, sebab Mi sebut spontan Ka'sul Alam. Dan kebetulan saya di TV Hijrah sedang menghuraikan surah Al-Insan. Kalau betul lah kalimah Ka'sun itu yaknilah cawan, mana orang Arab memberikan nama Ka'sun, itu memang disepakati orang Arab nama itu dalam bahasa Arab. Terus saya teringat ayat-ayat Quran yang mention tentang Ka'sun yang dibubuh di dalamnya minuman arak yang tidak memabukkan lah, for sure, yang dibubuh di dalamnya kafura, zanjabila. Saya ini yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, macam mana apa yang kita nampak sebagai seorang mukmin bukan dijadikan hanya kebetulan, tetapi sesuatu yang menyebabkan kita lebih menghargai ayat-ayat Allah. Ayat Quran, innal abrara yashrabuna min ka'sin. Orang-orang yang bernama al-abrar dalam syurga dia akan minum daripada cawan. Kita bila baca tafsir, kita faham hanyalah cawan yang dibubuh arak, Ka'sun, berbanding kaub, akwab, dia cawan juga, tapi cawan yang bubuh selain daripada arak. Tapi Ka'sun ni dibubuh arak. Jadi setakat tu je lah kalau kita baca tafsir. Cuma istimewanya pada apa yang dibubuh, iaitulah kafura dan juga zanjabila. Tapi bila World Cup dinamakan Ka'sul Alam, ana macam apa yang 36 pasukan duk 36 48 sebab World Cup baru sistemnya berubah. 48 negara duk kejar satu benda je, Ka'sun tu je. Gila-gila untuk buat apa saja untuk menunjukkan pada dunia piala yang disebut Ka'sun itu di dunia ia adalah pertarungan 48 buah negara, tapi di dalam Al-Quran ia hanya satu cawan saja diminum oleh ahli syurga. Betapa saya nak gambarkan nilai dunia yang diagung-agungkan itu hanya umpama tawel je bagi ahli syurga. Hanya cawan saja diminum oleh ahli syurga. Inilah yang saya nak kongsi dengan saya nak Hazmi berkongsi dengan saya kepada sahabat-sahabat. Apa yang disebut sebagai Quranic perspektif. Macam mana kita melihat isu-isu yang berlaku, termasuk isu sukan, termasuk World Cup, dengan sudut pandang orang ditarbiah dengan Al-Quran. Sebab kita bimbang, kita tak nak lah 90 minit kita duduk tonton, kita tak sedar kita hanya terjebak dalam kumpulan orang-orang yang lara.
Sedangkan kita duk mengajar orang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi saya sangat risau masa layan beberapa perlawanan. Adakah boleh jadi ibadah pada apa yang aku tonton ni? Ibadah lah kalau match pukul 3 pagi, kita tahajud lah dulu kan. Alhamdulillah lah World Cup hari tu. World Cup baru-baru ni menjadi asbab jugalah. Walaupun tak patut saya cerita ni kan. Setengah orang World Cup itu menjadi asbab untuk dia boleh jaga tahajud. Maknanya sebelum match berlaku dan rehat separuh masa pertama menjadi asbab untuk mereka boleh jaga beberapa rakaat ataupun sekurang-kurangnya boleh tahajud dalam satu minggu tu. Subhanallah. Jadi sudut pandang Qurani ataupun Quranic perspektif adalah bila dia nampak apa-apa sahaja dalam perlawanan itu, dia sentiasa akan kata tak ada benda kebetulan. Allah mungkin nak ajar aku sekian, Allah mungkin nak ajar aku sekian. Okey, saya bagi satu contoh, nanti Mi kongsi satu contoh yang lain. Boleh. Apabila perlawanan mana entah, yang mana saya rasa Mesir lawan Argentina, perlawanan kontroversi. Extra time yang diberikan oleh pengadil telah menterbalikkan keadaan. Saya rasa extra time tu memang wajarlah sebab agak banyak kekasaran dan kecederaan. Tapi jaringan Argentina yang comeback mengejut pada separuh masa kedua selepas ketinggalan. Saya boleh nampak satu adegan para penyokong Mesir, termasuk saya lah, tapi saya tak buat babak ni. Tapi dalam Unify TV tu, dia zoom, sebab dia akan zoom masa replay tu beberapa babak penonton dan penyokong. Di mana dia melakukan adegan macam ni. Maksudnya dia macam terkejut. Jadi kebetulan sebelumnya ke selepasnya saya duk mengajar surah Al-Furqan. Saya kata bukan ni ke babak dalam Quran orang yang gigit jari. Diorang bukanlah gigit jari, bukan gigit jari. Sebab gigit jari adalah ayat Quran tu. Tetapi sekurang-kurangnya saya dapat idea, inilah contoh orang yang terkejut kerana sesuatu yang ditakuti berlaku. Dan dah tak boleh nak undur ke belakang. Seolah-olah, boleh tak masa undur sekejap, ini tak patut berlaku, Mesir sedang mengatasi ataupun Mesir sedang seri. Macam mana boleh ada jaringan yang menyebabkan Mesir tersingkir, sedangkan kita leading sebelum tu? Apa yang saya nampak adalah beberapa kamera membuat seperti ni, penonton tak terkasimah, tercengang. Dan kebetulan bila saya mengajar tentang pada masyar, adegan orang kafir saya bacakan ayat 27 Jadi kadang apa yang kita nampak dekat TV tu, ini sifat orang mukmin, dia panggil alam tarah. Allah didik kita jangan hanya nilai apa yang awak nampak. Awak kena cari yang tersirat daripada apa yang awak nampak. Supaya dalam setiap perbuatan awak, bagi setengah orang lara, tapi bagi awak dia mendekatkan diri awak kepada ayat Allah dan kepada Allah sendiri. Wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Hari itu hari di mana orang-orang zalim akan menggigit jari kerana penyesalan di atas apa yang telah mereka lakukan yang mereka tak boleh undur semula masa ke belakang. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku berkawan dengan Rasul. Jadi kita mungkin nak lebih faham ayat ni, kita tengok adegan orang menyesal dekat stadium akibat jaringan extra time sang akhir. Ini bagi saya lah, ini contoh macam mana setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seorang mukmin, walaupun tengok bola sepak, dia adalah sesuatu yang menyebabkan dia realize something dalam ayat Allah. Itu satu contoh. Contoh lain kalau ada. Contoh lain lah yang paling jelas adalah ada satu peraturan, maksudnya ada satu pertukaran daripada sudut VAR. Maksudnya sekarang ni dah boleh detect, walaupun kena rambut pun dia boleh detect adakah terkena ataupun tak bola terkena. Bola tu bagi menunjukkan offside ataupun tidak. Offside ataupun ada touch ke. So kat bola tu sendiri ada graf. Bola tu sendiri memang ada teknologi untuk detect walaupun rambut. Kan? Contohnya paling kontroversi adalah ketika mana Portugal lawan Croatia. Saya tak ingat sama ada round of 16 ke quarter final waktu tu. Saya rasa quarter final. Round of 16 ke 32 tak ingat. Tapi pada waktu tu Portugal dah lead
2-1 kan. So tiba-tiba last minute Croatia dia score. Jadi 2-2. Padahal waktu tu Portugal dah nak menang dah. Tapi Croatia score. Tapi bila check balik, rupa-rupanya gol tu terbatal. Sebab ada sentuhan sikit je. Ataupun terkena, macam ada something yang berlaku pada waktu tu yang menyebabkan gol itu terbatal. Kerana Offside. Rambut player. Yes, Rambut player yang disebut offside. Yes, rambut player disebut offside. Kalau tidak on goal lah. Kalau tak dia tak kira lah, sebab bola tu tak kena Yelah, player tu. kalau terkena player pasukan player tu baru dia offside. tidak dikira offside. So tapi benda tu tak berlaku kan. Maksudnya disebabkan itu, sekecil-kecil perkara itu pun boleh berubah keputusan satu perlawanan ataupun satu destinasi yang sepatutnya boleh berubah lah. So kat sini teringat satu ataupun kalau kita lihat di hari akhirat kelak kan, bagaimana detailnya setiap kita punya tindakan dan juga bilangan. Tak kira di mana anda berniaga, di bandar yang sibuk atau di kampung yang tenang, setiap peniaga perlukan cara pembayaran yang mudah, cepat dan selamat. Memperkenalkan Toyib Pay, platform payment gateway patuh syariah yang membolehkan anda menerima bayaran secara online walaupun anda tiada laman web. Sesuai untuk semua jenis perniagaan, dari penjual kecil, peniaga online, perniagaan sederhana hinggalah organisasi besar dan NGO. Tak kira di bandar atau kampung, pembayaran anda sentiasa lancar. Daftar percuma dengan hanya RM1 per transaksi. Kami juga menawarkan pakej santai tanpa caj transaksi khusus untuk organisasi berkaitan agama Islam yang tidak berorientasikan keuntungan. Semuanya direka untuk memudahkan perjalanan perniagaan anda. Lebih 130,000 merchant kini menggunakan Toyib Pay. Percayakan kami untuk melancarkan urusan jual beli anda setiap hari. Nantikan features terbaru yang akan ditawarkan. Virtual Account, Toyib Gold, DIY Web, sertai kami hari ini. Mudah, cepat, selamat. Itulah Toyib Pay. Daftar akaun Toyib Pay sekarang. Layari toyibpay.com. So, antara ayat Quran yang menarik adalah dalam surah Yasin kan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maksudnya setiap perkara tu akan diahsa, dihisap dan juga dikira dengan sedetail-detail perkara kan, dan akan dipersembahkan kepada kita fi imamin mubin, dalam keadaan yang sangat jelas dan nyata kan. So ini mengingatkan kita itu World Cup. Maksudnya kalau World Cup ni VAR dia boleh detect sesuatu yang orang lain tak dapat detect. Hatta orang yang terkena bola tu pun of course dia tak mengaku kan. Tak perasan. Tapi betapa VAR ni dah menunjukkan ini salah satu cara juga untuk kita ingat dalam apa-apa keadaan. Bukan setakat rambut kita yang dikira Ustaz, tapi segala perbuatan kita tu, every detail tu memang akan dihisap lah. Nak confirm kan VAR memang memang sempat untuk check bola tu. Yes, sebab dia ada bila terkena tu Ustaz, bola tu terkena, sensor tu sampai ke bilik sensor tu bilik dia VR tu. Dia dalam bentuk graf. So bila graf tu naik, maksudnya ada sentuhan. So sampai teknologi VAR sampai kat situ sekarang. Tu VAR, tapi sudah semestinya untuk penilaian kita semua ni dah memang detail lagi lah Ustaz. So antara tu yang menyebabkan kalaulah VAR pun boleh detail macam ni, apatah lagi kita di hari akhirat kelak ni Ustaz. Memang manusia boleh menghasilkan teknologi
sehingga sehelai rambut pun boleh disabitkan bersalah. Betul. Subhanallah. Cakap rambut tak bersalah tak? Padahal rambut tu anggota badan juga kan. Mi, bila sebut VAR, ini satu lagi, hopefully lah, ya Allah, moga adalah pahala dapat kongsi dengan orang apa yang ramai orang anggap tak ada apa-apa pahala apa tengok bola ni. VAR stand for Video Visual Assistant Referee. Yes. Konsep replay ni saya masih ingat masa hurai surah Al-Mu'minun lah. Ni kesan bila bawa daurah musim World Cup. So dia akan cuba kait-kait bila nampak ada kaitan lah. Kita bukan nak mengada-ngadakan kaitan tu. Di penghujung surah Al-Mu'minun ada baba ahli-ahli dalam neraka. Kemudian ada baba ahli-ahli di syurga, kemudian ada baba ahli-ahli di neraka. Ataupun babak di masyar, kemudian ahli syurga, kemudian babak di masyar. Sama dengan surah Yasin, ada babak di masyar, kemudian inna ashabal jannatil yawma fi syughul fakihun, and then babak kembali ke masyar. Saya bagi tahu kepada para peserta, kita ada konsep replay. Konsep tayang semula untuk menunjukkan ada kesalahan. Kita tahu VAR kadang-kadang diperlukan untuk menunjukkan memang ada tackle, ada body contact yang melayakkan seseorang itu dapat kad kuning, kad merah ataupun sebenarnya offside. So dunia hari ini mendapati VAR boleh membantu bila kita replay. Benda ni tak ada di stadium. Dia hanya orang yang tengok di TV boleh nampak. Sebagaimana pengadil dan VAR boleh nampak. Di pada masyar, saya berseloroh dengan para pelajar. Ketika orang kafir sedang menderita menunggu hisab ataupun menunggu, kita ambil dalam neraka lah. Dalam surah Al-Mu'minun tu babak ahli neraka dalam neraka. Replay yang pertama adalah Allah akan tunjukkan kepada mereka. Kalau saya boleh tunjuk dan kongsi pada sahabat-sahabat, biar kita nampak terus surah Al-Mu'minun, hujung surah Al-Mu'minun. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, cuba anda lihat ayat 104, cuba lihat ayat 105, ayat 106. Ini penyesalan ahli neraka. Ayat 107, ayat 108. Tiba-tiba masa ahli neraka, pertama ahli neraka semasa menderita dalam neraka, mereka dipaparkan amalan-amalan mereka di dunia yang menyebabkan mereka merana dalam neraka. Contoh ayat 105. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Seolah-olah semasa ahli neraka tu ditorture oleh Allah physically, mental mereka pun kena torture dengan, ni tengok balik video awak ni. Dia seolah-olah ada VAR di situ. Awak bersalah sebenarnya. Kami seksa awak bukan sebab kami marah. Kami seksa awak sebab kami bertindak adil dengan perbuatan awak. Rasul-rasul dah bagi tahu dah. Ditayangkan semula perbuatan itu. Kemudian, satu lagi mental torture ahli neraka adalah ketika mereka dahaga, sangat mahukan air, setitik air pun tak dapat-dapat. At the same time, Allah akan paparkan keadaan ahli syurga semasa mereka kena torture. Iaitulah ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana. Allah sedang paparkan nikmat ahli syurga dan apa yang melayakkan mereka ke syurga. Jadi ada dua bentuk video akan dimainkan. Saya just guna bahasa yang mudahkan kita faham. Ahli neraka, mereka diseksa mental mereka selain fizikal mereka adalah dengan dimainkan semula video. Apa yang kita namakan sebagai replay. Iaitulah amalan mereka di dunia menyebabkan mereka kena ganyang, kena pukul dalam neraka. Dan kenikmatan ahli syurga sampai ahli neraka kata, bagilah kami sedikit air pun, macam dalam surah Al-A'raf, afidu alaina minal ma'. Subhanallah. Mi, ada lagi? Silakan. Yang menarik Ustaz. Yang menarik. Sebelum tu Mi, kadang-kadang kita ni bila sebut tanda-tanda kekuasaan Allah di World Cup, kadang-kadang kita terlalu skeptikal. Contohnya, Masya Allah, masa Arab Saudi lawan ada awan berbentuk Bismillah. Kita macam nampak isu tanda-tanda kekuasaan Allah ni dengan macam tu. Ataupun heboh Ronaldo baca Bismillah. Bismillah semasa free kick berkenaan. Bagi saya, kita tak boleh hanya level tu lah bincang sebagai seorang Muslim dan mukmin. Tantah
AI punya buatan ke, kita tak tahu, boleh diperselisih dan dipertikaikan. Bagi saya perbincangan macam ni lah, kita cuba belajar cara sebaiknya kita menghargai Islam dan Al-Quran tu sendiri. Okay Mi, next, ada contoh? Contoh lain adalah istilah bola ni dipanggil David and Goliath. Wow. Dia apabila gergasi dia bertemu dengan underdog kan. Dan Ni tengok Odysseus ke? Bukan. Odysseus satu lagi, sebab memang kalau dalam Quran pun banyak yang antara kisah yang menarik tentang bagaimana underdog story adalah kisah Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan kathiratan bi'idhnillah kan Ustaz. So antara underdog story dekat World Cup ni contohnya Cabo Verde ataupun Cabo ke Cape bro? dia sebenarnya Cape Verde. Tak, sebenarnya dia punya sebutan dalam bahasa dia orang tu Cabo Verde. Okey. Tapi untuk kita akan panggil Cape Verde lah kan. Dan sebenarnya Cape Verde ni sebelum World Cup lagi, antara telaah saya lah, saya akan rasa dia akan pergi jauh. Ui. Sebab ada satu interview tu, ada seorang pemain Barca nama dia Pedri. Kalau Ustaz kenal Pedri kan? Pedri, okey. So, Bukan Pedro kan? Bukan Pedro tu zaman Barcelona dulu kan. So Okey, Pedri okey. pemain Barca. Pedri pemain Cabo. Tak, Pedri tu pemain Spain. Pemain Spain, Dan dia okey. adalah midfielder kepada Spain dan juga Barcelona. Okey. So wartawan tanya dia, apakah pasukan yang boleh memberikan kejutan? Okey. So wartawan tu tanyalah Turki ke, negara-negara yang biasa dengar lah, Iran Turki ke, tak sebut lah, kan? sedih Mi tengok World Cup. Apa masalah tak Tapi tahu. Pedri cakap Cape Verde. Dia cakap sendiri. Okey. So dia menarik sebab bila tengok balik Cape Verde ni, walaupun tidak terkenal, tetapi player-player dia sebenarnya dah ramai dah bermain Di dekat kelab-kelab besar. kelab-kelab besar Spanyol. Cuma negara lah tak terkenal. Negara tidak terkenal. Negara tidak terkenal, tapi dia punya player tu dah well established. So kat sini kita akan lihat bagaimana Cape Verde ni, bagi saya yang pertama sekali adalah dia tidak mewar-warkan kekuatan dia. Dia macam satu weapon jugalah. dia macam satu kita panggil apa lah, dia macam satu peluru yang tidak dilihat. Sebenarnya dia ada kekuatan dekat situ. So macam tu juga bagi kisah bagi Ana lah. Kita pun as a Muslim kan, kita tak perlu pun nak memaparkan kekuatan kita daripada sudut luaran semata-mata. Kekuatan kita sebenarnya adalah apabila kita, yang pertama, dalaman kita, disiplin kita jaga. Dalam circle kita kan, maksudnya kita kita fokus kepada kekuatan dalaman itu, dan lama-lama kelamaan kita akan nampak mungkin efek dia dalam 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Maksudnya mereka develop player tu, tak perlu cakap oh tengok player kami macam ni. Tak, dia orang dah create satu sistem di mana kita buat je terlebih dahulu, kita tengok dalam masa 10 tahun ni apa yang akan efek, dan benda tu berjaya lah apabila mereka buat satu sistem yang memang sesuai untuk mereka flourish ataupun berjaya dalam World Cup. Cabo Verde kali pertama ke? Kali pertama. Kali pertama layak ke Piala Dunia. Satu. Ya? Betul. Kan kali pertama. Dan mereka telah berjaya sampai ke round of 16 ya. Sebab dia tak kalah Ustaz. Masa time grouping tu Spain seri dengan dia. Seri lawan Spain. Spain juara kita tahu, tapi ramai tak tahu Spain seri dengan Cape Verde. Lawan Uruguay, lawan Saudi. Lepas tu Spain yang kalau kita boleh sembang lah apa faktor kehebatan mereka memalukan Argentina. Bukan memalukan lah, saya memalukan tu sebab saya melihat kepada shot on target. Betul. Kosong Argentina. Macam mana pertahanan diorang dan teamwork. Tapi jangan lupa Cape Verde telah berjaya mengekang Spain. Alang-alang bercakap tentang Cabo Verde ni, boleh kita bercakap sikit tentang goalkeeper dia? Boleh. Vazina. Saya rasa seluruh dunia apa cerita dia punya follower bertambah million. Orang tersentuh barangkali dengan cerita umur beliau. Berapa dah umur dia? Antara pemain tertua di World Cup barangkali kan? 40 ke hampir 40 dia baca surah Al-Ahqaf kot. Ana nak bawa satu sisi di mana kadang dakwah ini boleh sampai dengan pantas apabila kita memilih platform yang betul.
kita bukan hanya bercakap tentang Messi, Ronaldo, Lamine Yamal. Kita kena beri juga ruang kepada orang yang dulu tak pernah dikenali pun tiba-tiba dikenali ramai. Vazinha contohnya. Apa dah cerita dia nak bawa family ke macam mana entah. Tapi tak ada kekuatan duit sehinggalah duit lah, kan? Tak cukup duit tak lah cukup duit kiranya. hinggalah penganjur bantu ke macam mana entah. Okay. Dan mereka boleh ada di stadium memberikan sokongan kepada anak. Saya tak ingat dah tapi family. Disebabkan perlawanan lawan Spain tu kan mendapat perhatian dunia kan. So rasa politician dia juga yang membawa ataupun ahli perniagaan Chinese daripada negara dia lah. Lebih kurang macam tu. The point is macam mana tindakan satu orang yang dulu tidak pernah dikenali sekarang kerana platformnya adalah World Cup, seluruh kamera ke arah perlawanan ini, maka cerita ini merebak dan tersebar. Saya punya point adalah dakwah mesti juga meneliti platform yang tepat supaya ia menjadi bualan. Sebab itulah Allah pilih Mekah untuk Nabi dalam konteks Nabi SAW. Mekah ni dia adalah kota yang didatangi oleh semua kabilah setiap kali musim haji apatah lagi. Jadi bila Nabi bawa Quran, bila Nabi bercakap dengan kesempurnaan ucapan Quran, sentiasa orang rasa takjub dan bercakap-cakap. Bukan hanya di Mekah, bila mereka pulang orang bercakap-cakap sebab boleh dikatakan dia adalah platform. Allah pilih Mekah bukan saja-saja untuk Islam merebak ke seluruh tanah Arab, sebab antara kelebihan bumi Mekah ni adalah musim haji dan begitu ramai perwakilan akan datang. Jadi memilih, sebab tu Nabi SAW sentiasa memberi perhatian setiap kali musim haji. Dia seolah-olah Nabi memilih platform yang tepat supaya orang Mekah bila tak hargai, tapi bila orang baru datang, orang akan hargai benda ni. Dia akan mula bercakap-cakap. Kenapa Nabi Musa berdakwah kepada Firaun? Masuk dalam istana. Sebab kat situ kamera akan mula menonton. Kenapa dia babak dengan ahli sihir? Siapa ahli sihir? Ahli sihir ni pun pengaruh. Ahli sihir ni adalah orang yang duduk dalam, kalau dalam cerita kita ni World Cup lah. Macam Messi dengan Ronaldo lah Ustaz. Dia adalah orang yang ada publicity, orang yang bernama selebriti tapi dalam industri sihir. So bila orang sihir sebut sepatah, orang akan bercakap benda ni. Dan that's why babak pengislaman ahli sihir itu besar perhatiannya di dalam Al-Quran. Poin saya, ada waktu kita berdakwah macam biasa kepada semua orang. Ada waktu memang betul lah kena jadi macam Nabi, mendoakan salah seorang Umar akan memeluk Islam. Sebab dia ni kalau masuk Islam dia macam Mo Salah. Apa kesan Mo Salah sujud lepas jaring kanggo di Liverpool sangat menurunkan Islamofobia dengan sangat mendadak di Liverpool dan UK as the whole. Besar kesan. Dalam lagu dalam lagu supporter Liverpool pun ada cakap tentang Islam tu sendiri. Maksudnya nak masuk Islam disebabkan Mo Salah Ustaz. Subhanallah. Saya adalah buat guna ChatGPT untuk gabungkan seluruh player-player Muslim yang berada di round of 16 buat satu pasukan. So nampaklah Lamine Yamal, Hakimi walaupun ada yang dah tersingkir, ada beberapa player. Jadi kadang memikirkan kalaulah lepas Spain lawan Argentina tu ada satu perlawanan tambahan sekadar nak menarik perhatian. Satu pasukan mungkin tuan rumah berlawan dengan satu pasukan yang gabung player-player Muslim ni. Saya tak boleh bayang macam mana pengaruh yang akan dapat daripada player-player Muslim daripada pelbagai negara World Cup ni bila bergabung dalam satu pasukan. Goalkeeper Morocco siapa, Bono apa namanya kan Masya Allah, tak boleh nak bayang lah betapa platform World Cup ini juga adalah satu platform yang digunakan oleh beberapa player untuk menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sebab tu kita jangan hanya nak anak-anak kita jadi doktor, jadi engineer. Kadang
tak salah untuk anak kita pilih platform lain. Asalkan Islam boleh merebak dengan pantas dengan platform tu, macam Ali Sihir lah. Mi, ada lagi Mi? Yang menarik. Pasal Vozinia kan Ustaz nama dia? Tak tahu nama dia. Goalkeeper Cabo Verde tu. Aha. Tapi kalau kita tengoklah Ustaz, sebenarnya antara faktor kejayaan Cabo Verde ni bukan sekadar Vozinia atau keeper tu as orang yang publicly memberikan spotlight ataupun memberikan Kepada Cape Verde. kepada Cape Verde saja, tapi sebenarnya cara Vozinia tu komen anak-anak buah tu. Oh. Kalau Ustaz perhatikan, tindak tanduk Vozinia yang paling tua tu, Aha. yang mana kebanyakan ahli-ahli pasukan tu mungkin umur 25, 22, 23. Tapi Vozinia ni senior, tapi disebabkan Vozinia sentiasa motivate, disebabkan Vozinia yang bukan sekadar motivate tapi menyelamatkan keadaan, yang memberikan motivasi kepada ahli-ahli pasukan untuk lebih bersemangat lah. So dengan arti kata lain, Vozinia menunjukkan contoh, bukan sekadar menjadi seorang influencer, tapi menjadi seorang leader. Dia membantu untuk bangkitkan semangat-semangat anak-anak muda yang ada kat situ lah. So teringatlah bila mana Vozinia ni ibarat Musa kepada Yusha yang ramai. Yusha. Kan, Yusha. Subhanallah. Maksudnya dalam kehidupan kita pun, kalau kita as anak muda yang berada di tim Cape Verde tu, kita memerlukan orang-orang seperti Vozinia untuk kita dapatkan yang pertama motivasi. Yang kedua adalah untuk kita tengok macam mana dia komen, macam mana dia mengarahkan pasukan, macam mana dia stay calm, macam mana dia bertahan, tak terlampau gopoh-gapah, dia menenangkan tim. So itu adalah satu benda yang menarik lah untuk Cakap kita tentang lihat. Yusha bin Nun, orang muda yang dilahirkan ataupun dimentorkan oleh Nabi Musa. Musa ni, kita boleh lihatlah peralihan iltifat. Peralihan daripada Messi kepada Lamine Yamal. Okey, yang dimandikan yang dimandikan itu akhirnya memandikan. Okey, kita boleh nampak macam mana industri, sebab bola sepak ni kita tak boleh nak nafikan juga. At the end of the day, dia bisnes juga. Bisnes orang-orang yang ada kepentingan, sebab orang akan mengeluarkan wang untuk apa sahaja bagi mendapat kepuasan di pentas bola sepak. Jadi kita tak boleh nak nafikan ada business side kat situ bagi sesetengah pihak seperti FIFA sendiri, dan sebagaimana lorong gelap juga adalah perjudian. Jadi penting untuk membina pelapis supaya bola sepak terus relevan. Maka saya boleh nampak zaman Ronaldo dah berlalu. Ronaldo dan Messi, saya rasa itulah World Cup terakhir mereka. Tetapi ending World Cup dengan Spain. Sebab apa? Sebab Spain sangat ramai pemain muda dan cukuplah ikonnya Lamine Yamal. So kalau bola sepak, industri bola sepak ada pelapis, saya tak tahulah industri Hollywood, industri Bollywood ada pelapis ke tidak. Sebab tengok Bollywood ni Shah Rukh Khan je duk masih lagi menonjol. Tom Cruise dengan Hollywood, saya tak tahu siapa orang muda, mungkin ada, saya tak tahulah sebab kita bukan tengok cerita macam tu. Tapi dalam bola sepak yang menonjol adalah Lamine Yamal. Jadi nak katanya Mubina lah, tiba-tiba Mubina kan. Kita kena memberi perhatian kepada, bila kita tak ada satu hari nanti, biar ada pelapis yang terus menjadikan tadabbur Al-Quran ini relevan, ya, terus menerus pelbagai generasi boleh ambil manfaat. Apa lagi Mi yang menarik? Menarik selain daripada Vozinia, tapi sebenarnya ada seorang Muslim yang memaparkan sikap seorang Muslim tu dekat World Cup Ustaz. Nama dia Nusair Mazraoui, pemain Morocco. Okey. So ini adalah antara player yang saya rasa selain daripada Mo Salah, dia menunjukkan akhlak seorang Muslim. Okey. Kan? Apabila contohnya lepas andai kata tim dia kalah kan, disuruh ahli pasukan dia untuk berdoa, untuk sujud, untuk solat lepas ni. Dan Nusair Mazraoui ni sebenarnya adalah right back di Manchester United. Tiba-tiba ya. Tapi saya Chelsea. Sekian dimaklumkan. Tapi orang tak nampak Mazraoui ni antara sebab Morocco boleh pergi jauh juga kan, disebabkan ada leader seperti Mazraoui. Dan Mazraoui ni bukan Dia kapten ke? Dia Ashraf Hakimi kapten. Ashraf Hakimi kapten. Tapi dia salah seorang backup kepada Ashraf Hakimi. Oh, okey. So dia seperti kalau Ashraf Hakimi ni Musa,
Mazraoui ni seperti Harun. So dia Okey. menenangkan keadaan. So Jarang ya kita tengok Hazmi dalam rupa parah seorang pengkaji bola sepak ya. So kat situ kita nampak lah betapa pentingnya bukan sekadar kita perlu ada leader, Ustaz. Tapi kena penolong kepada leader tu perlu main peranan. Kalau leader ni asyik-asyik dia shout, dia akan memberikan semangat. Tapi penolong kepada leader ni dia akan menenangkan keadaan kan. Maksudnya kalau Ashraf Hakim ni lebih nampak agresif untuk marah kalau player buat salah. Tapi bila keadaan tu nampak macam tak okey sikit, semua player stress, Mazraoui yang akan masuk untuk menenangkan. So menarik lah kalau kita nampak. Okey Mi, anda cuba komen coach Spain sekejap lagi yang nampak De La tenang Fuente. sahaja di luar padang, tak ada pun. Tak ada. Tapi kita boleh nampak anak-anak muda Spain bermain dengan sistem yang sudah diselaraskan sebelum perlawanan. Hatta tukar player mana pun, sistem tu adalah sistem yang sudah stabil. Dan pemain gantian membantu ke arah jaringan. Kan tandukan substitute dia tu siapa rambut panjang. dia membantu Williams ke apa, tak ingat jaringan keramat Spain. Anda cuba komen, kokoklah ada pelajaran kepada coach yang nampak tenang. Sebab setengah coach tak duduk diam, bagi arahan. Tapi bagi Spain punya coach yang berkod botak dengan tu nampak tenang, mungkin ada pelajaran kat situ. Okey, belum mi kongsi kalau ada ibrah kat situ. Saya nak kita tengok Mesir sekejap. Biar kalah pada scoreboard, tapi menang di hati. Banyak babak bagi saya lah kalau kita tengok kisah-kisah Quran ini yang kita boleh katakan kesian kalah ataupun terbunuh. Tapi scoreboard bukan segalanya. Orang melihat kepada nilai. Mesir mengejutkan dunia sebenarnya bila mereka menjinakkan Argentina. Dan yang lebih menyebabkan kita tersentuh bukannya sebab Mesir itu negara Muslim dan Muhammad Salah, tapi coachnya yang begitu lantang dengan Palestin. Sebab tu kita rasa macam ini bukan Mesir lawan Argentina, ni Palestin lawan Israel. Sama juga sentimen bila Spain lawan Argentina. Jadi dari satu sudut pengadilan itu kita sedia maklum lah banyak yang dipertikaikan. Tapi at least kita boleh belajar satu benda, ada perlawanan pasukan tu kalah. Tapi di media sosial, di threads, boleh dikatakan di media sosial, orang sedang bercakap tentang kemenangan moral untuk Palestin daripada kekalahan Mesir. Sebab Mesir tak pernah selaju sejauh itu, saya rasa, saya ingat saya. Mesir dalam World Cup tak pernah masuk kepada round of 16. Mereka sudah kalah di peringkat Group League. Tapi untuk World Cup kali ini mereka mengatasi rekod lama mereka di World Cup. Dan lebih kita sentuh adalah bila lantang coach Hussam namanya kan, membela Palestin. Bagi saya itu kita boleh belajar kadang-kadang biar kita kalah, ya, tapi jangan kita dilihat mengalah, ya. Perjuangan Palestin ni menerusi pelbagai platform. Kalau World Cup lah salah satu platform, maka sebarkanlah. Sebagaimana Israel boleh terang-terangan menyokong Argentina, walaupun sebenarnya Argentina bukanlah menunjukkan terang-terangan mereka sokong Israel. Kita kena adil lah kan. Hanya kerana ahli-ahli politik tertentu yang kita tak suka menyokong negara itu, tidak bermaksud negara itu menyokong apa yang dia buat. Saya percaya ada player Argentina tak setuju dengan Zionis. Rakyat Argentina pun ada 1 juta Muslim tak silap. Masya Allah. Dekat Jadi Argentina tu. satu benda juga kita belajar, jangan jadi terlalu cepatlah bermain sentimen sehingga perlawanan bola sepak lah. Janganlah sampai kita beranggapan perlawanan pertemuan agama pula. Mi, komen yang tadi kalau ada ibrah tak? Ada mana Coach Spain. Oh, Coach Spain, sorry. Ramai yang tak tahu sebenarnya Ustaz. Pemain-pemain Spain tu dah develop lebih kurang 10 tahun dah. Tim yang sama. Sejak daripada bawah 18 ke? Tak ingat. Tim yang sama Tim sejak itu. daripada diorang
Patut main macam main futsal kan. Orang tak tahu. Tapi sebelum Passing. dia sebenarnya sebelum World Cup tu, Maknanya DNA kombinasi diorang tu dah lama dah macam serasi. tu. Chemistry diorang tu. Chemistry, pembinaan sistem tu dah ada lama dah. So sebab tu macam bila bertemu France pun, dia orang tak risau sebab mereka ada sistem yang mereka percaya daripada ni. Sebab pada Euro tak ingat bila Euro, tak ingat dah. The World Cup 2000 Yang diorang menang. Maksudnya sebelum ni Euro mereka menang lah. So mereka lawan France juga, menang juga. So sebenarnya mereka dah ada satu, kita boleh panggil presiden result yang mereka membantu untuk tahu kekuatan dan analisa tu dekat mana yang kita kuat dan apa yang kita kena kita kena gunakan analisa tersebut. Sebab antara benda yang menarik bila France lawan Spain, orang cakap France lah menang sebab ada Mbappe, ada Dembele dan sebagainya kan. Tapi tengok Spain ni relax je. Terutamanya coach dia lah, macam Ustaz cakap, De La Fuente kan, nama coach dia. De La Fuente kan. Sebab dia dah tahu, dia dah percaya dengan sistem yang dibina tu. Percaya dengan bukan sekadar sistem, tapi orang yang berada dalam sistem tu. Jamaah tu dah wujud. Dia betul orang kata kemenangan Spain ni adalah kemenangan bukan orang popular, bukan magic. Bukan magic individu. Betul. Dan terkadang orang lihat secara optikal, maksudnya melihat kemenangan, tapi orang tak lihat apa proses untuk mencapai kemenangan tu. Itu mahal. Itu mahal. Cuba ulang sekali lagi. Orang melihat Spain. kemenangan. Orang melihat secara optikal kemenangan Spain di World Cup. Tapi orang tak nampak bagaimana mereka dibina. Proses pembinaan. Macam mana fasa Makkiyah dia tu. Sebab selepas tahun 2010 Spain terakhir menang World Cup kan, kita akan nampak ada penurunan prestasi Spain tu. Tapi Spain bila dah nampak penurunan tu, dia tak tunggu, dia terus ubah untuk macam mana kita nak pastikan sistem ni lebih baik, macam mana kita nak pastikan generasi yang seterusnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan ayah-ayah mereka. Seperti mana Bani Israel. Contohnya. Kalau adalah yang menonton ni pengulas-pengulas profesional bola sepak, tolonglah ambil kita orang sebagai sambilan. Sebab kelebihan kita orang adalah kita orang boleh memberikan sentuhan Quran ni kepada setiap babak-babak bola sepak tu. Betul. Bayangkan bola sepak perlawanan daripada Liga M sampailah kepada EPL ke apa, ada sentuhan Quran di situ. Barulah boleh hayati Quran dalam kehidupan. Okey lah Mi, at the end ni lah, saya sebenarnya tak nak ending lagi sebab banyak benda tak sentuh lagi ni. Betul. Kita bincang, bukan kita bincang, saya nak sebut satu benda paling basic sekali. Kenapa perlawanan bola sepak sebagaimana perlawanan acara-acara lain lah, hoki ke, badminton ke, dia ada group league, saingan sesama group league, wakil setiap benua, and then pergi pula kepada round of 16 sebelum ni, sekarang tambah round of 32. Memang betul-betul World Cup kali ni the best of the best lah kan, sebab dia melalui pelbagai fitnah. Proses Fatana mi? Proses pembakaran yang begitu panas untuk mengeluarkan emas yang paling tulen. Jadi proses marhalah tarbiyah yang begitu banyak tu, at the end itulah yang terbaik. Kenapa tidak 48? Kenapa tidak 48 buah negara ni hanya friendly sahaja, ataupun cukuplah dengan group league, tak perlulah nak bawa ke peringkat-peringkat seterusnya. Sebab kita buat World Cup sebagaimana mana-mana acara, kita nak tengok siapa yang paling fitness, yang paling qualify untuk peringkat yang paling mencabar. So kalaulah dalam acara-acara sebegini pun kita aim for the best, siapa yang boleh mengekalkan track record menang. Kat situ kita belajar satu perkara lah, konsep kemenangan dalam Al-Quran juga adalah dia ada waktu Allah hargai orang yang
orang yang ashabul yamin, contohnya orang yang berjaya untuk jadi orang beriman. Tetapi kadang Allah tidak hanya umum syurga, Allah akan umumkan syurga yang lebih tinggi. Sebab Allah tahu ada orang struggle dia sikit, yang tu yang dia hanya berjaya di peringkat grup league. Tapi ada orang dia mahu capai lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saya sanggup hadapi struggle yang lebih besar. Ini barangkali cerita sebelum pembukaan Mekah. Jadi orang-orang macam ni Allah bagi penghargaan lain. Sebab ganjaran di grup league takkan sama dengan ganjaran pemenang piala. Hatta nombor 3, nombor 4 pun Piala Dunia bagi penghargaan dengan perlawanan nombor 3, nombor 4. So the point is, adanya pengiktirafan kepada orang yang berusaha lebih gigih menunjukkan siapa dia. Bukan hanya dengan beberapa perlawanan, tapi begitu banyak perlawanan. Anak-anak sebut as-sabiqun. Kenapa dalam surah Al-Waqi'ah Allah tidak hanya berpada dengan orang yang menang biasa-biasa, grup league punya peringkat, tapi orang yang menang secara luar biasa, menentang lawan yang bukan biasa-biasa. Sebab dalam perjuangan Nabi di Mekah, Nabi bukan melawan, kita sekarang lawan siapa? Kita Muslim sekarang lawan siapa? Kita bukan berlawan pun dengan orang kafir, kita bukan berlawan pun dengan pedang orang-orang rejim. Kita hanya sesama kita je. Bahkan kita berlawan sesama kita. Sedih juga kan? Tapi pada zaman sahabat, kenapa mereka dapat sabikun punya pangkat? World Cup mereka adalah as-sabikun. Ganjaran mereka bukan di sini, kaksun mereka bukan di sini. Kat sini kaksul alam, kat sana kaksan zanjabilah. Yang menyebabkan mereka dapat ganjaran kat sana sebab mereka masuk pelbagai perlawanan. 13 tahun kat Mekah tu, pelbagai perlawanan, dan final diorang adalah mati sebagai seorang sahabat. Itu yang paling mahal. Jadi saya harap kita boleh hargailah falsafah World Cup tu sendiri yang ada peringkat demi peringkat demi peringkat. Macam anak kita je lah. Dia nak masuk ke peringkat daerah, peringkat negeri, dia menang kebangsaan pun dia kena lalu peringkat-peringkat kecil ni. Mih, ada lagi? Tak ada dekat Ustaz. Last one Mih, kalau boleh Mih bagi komen tentang sukan tu sendiri adalah hiburan. Sukan sendiri kita tak boleh nak nafikan sebagai satu bentuk hiburan. Sebab tu macam mana hiburan dalam Al-Quran? Mungkin Mi ada komen. Rasanya bila kita berhibur ni, dia kena ada wazan dia Ustaz lah. Wazan ni maksudnya timbangan kan, di mana contohnya langit pun ada timbangan dia kan. Walaupun tinggi langit tu tetap ada batasan. Wada'aha lil mizan Kan. Dan Allah telah memastikan setiap perkara tu ada al-qist. dia perkataan qist dia berasal perkataan dia berasal daripada perkataan Rom sebenarnya, qistas, justice. So kita sendiri perlu ada justice terhadap diri sendirilah. Maksudnya dalam berhibur tu kita kena lakukan justice kepada diri sendiri. Rom Contohnya bila mana kita tengok bola kan, ada orang yang dia walaupun bola tu hiburan, tapi disebabkan terlampau berhibur dengan bola, dia pagi esok dia ambil MC. Contoh. Ataupun dia tak jaga makan ke, dia terlampau minum banyak kopi ke kan. Betul. Sampai overdose kan. Betul. Maksudnya tak masalah untuk berhibur sebentar dengan bola. Kita pun memerlukan rehat kan. Nabi SAW pun ada hiburan yang berupa solat lah kan. Tapi itu menunjukkan rehat juga bagi Nabi SAW. So kita tak ada masalah untuk berhibur, tapi masih ada batasan. Masih perlu ingat hiburan ni bukan segala-galanya, tetapi just tempat untuk kita berehat. Dan kita memastikan kita perlu meletakkan justice, qistas kepada diri kita, supaya kita benar-benar berpandukan mizan ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hiburan itu sendirilah Ustaz. Dan Mi, akhir sekali kita bila tengok perlawanan bola sepak, dalam masa yang sangat terbatas 90 minit, kita diuji untuk skor, menjaringkan gol. Saya rasa anak-anak kita boleh faham bahasa 90 minit, masa tak banyak, awak kena jaringkan gol dan awak kena elakkan bolos. Simple je peraturan ni. Bukan lama pun, 90 minit saja, do the best. Hatta ada extra time pun, dia ada ruang untuk menterbalikkan keadaan. Hidup ni pun macam tu lah, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun
Jadi dalam Al-Quran Allah nak kita belajar daripada mana-mana permainan yang kita tengok, bukan hanya World Cup lah. Tengok anak main futsal pun kita boleh belajar. Masa terbatas, awak jangan hanya main-main, awak kena buat yang terbaik. Begitulah dekat dunia ni pun. Dia Allah kata hidup kat dunia ni sekadar macam permainan. Setengah orang dia hanya bermain, sia-sia. Sebab dia hanya bergurau, bersenda, berseronok, nama pun bermain. Tapi ada permainan perlukan keseriusan sebab ini bawa nama negara. Ini adalah investment yang sudah begitu lama. Maka dalam masa yang terbatas, buat yang terbaik. Ada extra time sekalipun, buat yang terbaik. Extra time bagi seorang mukmin adalah kehidupannya pada setiap hari. Saya selalu sebut pada diri saya, bila kau bangun pagi Syahri, kau sebenarnya dapat extra time. Mungkin kau boleh menterbalikkan keadaan. Kalau kau mati semalam Syahri, mungkin kau mati dalam keadaan yang tak elok. Banyak dosa. So, bila kau bangun pagi, bagi tahu Allah bagi kau satu lagi kehidupan. Kehidupan yang diberi kerana Allah sayang. Maka gunakan extra time itu untuk menterbalikkan keadaan kau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang permainan, kita kena faham dalam apa-apa pun susunan agenda kehidupan kita, kena tahu mana yang prioriti. Kita hanya bermain bila kita rasa nak berhibur sekejap. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan kewajipan dan kefarduan yang lebih utama. Ada waktu kita tengok bola, ada waktu kita kena kembali kepada melihat keutamaan yang Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim. Mi, mungkin ada yang terakhir? Mungkin terakhir sekali adalah kita boleh lihat perbezaan dan perbandingan penganjuran antara Qatar sebelum ni dengan Amerika Syarikat Qatar, lah, betul? USA kan. Dekat Qatar, sebelum Qatar tu banyak bising lah, maksudnya dengan human rights-nya kan, dengan hak Sebab asasi diorang tak boleh manusia. nak minum arak, Tak boleh minum diorang tak boleh nak arak, pakai kan, LGBT tak punya boleh ni nak pakai LGBT kan. So Okay. player-player Jerman, contoh player Jerman pun Dia bising, membuat gaya senyap kan. Tapi sebenarnya berbanding dengan Qatar, Amerika Syarikat lagi banyak racism dengan bahkan membiarkan tim Iran dalam keadaan yang kesian tidak lah adil tengok kan. Iran. Ya Allah. So kat sini bila berlaku ketidakadilan kepada yang berlaku di Amerika Syarikat, tak bising pula seperti mana yang berlaku di Qatar. Kan. Sedangkan Qatar tu boleh dikatakan analisis, para penganalisa pun mengatakan bahawa World Cup di Qatar antara yang terbaik. So ini yang menunjukkan bahawa bila kita ada platform, kita gunakan platform yang sebaik-baiknya. Betul. Daripada kita boleh ambil pendekatan untuk protes sebab ada perjudian dan ada Illuminati semua tu kan. Tapi sikap yang terbaik adalah apa kata kita ambil dan kita modify. Saya selalu terinspirasi dengan kisah Nabi Sulaiman. Bawa mari Arash tu kita modify. Dan itu antara sebab orang takjub, Balqis takjub dan Aslam tu ma'a Sulaiman. Tak sedikit orang masuk Islam. Saya ingat saya di Qatar. Kerana pendekatan yang diambil mengangkat kemanusiaan Baca Morgan Quran, Morgan Freeman yang Marvel punya ketua tu. Okey, dia dengan yang siapa namanya yang cacat. Subhanallah. Saya memang tersentuh lah tengok opening. Sebab ayat inna li ta'arafu dibacakan, which is saya rindulah kepada kita sampai ke tahap tak bincang pun siapa menang. Yang kita bincangkan adalah nilai-nilai yang dibawa di Qatar itu. Bangunan, stadium, reka-rekaan, orang yang tak pernah dengar tentang Islam bila datang. Qatar melakukan yang terbaik lah. Dan at the same time kita sedih dengan apa yang berlaku ketika World Cup di Amerika ni. Mereka promosi kepada no racism, tapi at the same time mereka membunuh dan menyerang di Iran, menyebabkan kita rasa macam something went wrong dengan message yang mereka nak sampaikan. Cakap tak serupa bikin. Begitulah. Dan kita nampak jugalah bila World Cup dekat Amerika ni ada bias dia tersendirilah, terutamanya persatuan-persatuan yang nak
sesuatu daripada Amerika tu, contoh FIFA sendiri. Kan apabila dia punya ketua Infantino tu, Infantino. nama dia bodek kan. So mungkin dia nak Antara babak yang kita tak boleh nak tahan gelak lah. Trump pun nak ambil gambar dengan Spain. Tak faham betul lah. so bezalah Qatar ni dia Terdesak sangat dia tu bagilah nak- player enjoy the moment. Yang ni dia juga nak spotlight bagi Kadang orang lain. bahasa tubuh ni kesan dia besar. Lamine Yamal tidak berjabat tangan dengan Trump. Saya kira mesej tu boleh Jelas lah. mesej dia panggil less effort high impact. Sikit je dia punya kerja. Dia dalam communication ni dia ada verbal and non-verbal. Ah, Kan? So Lamine Yamal telah menunjukkan non-verbal dan dia lebih memberikan impact berbanding dengan kata-kata sahaja kan. Yelah, nak bawa bendera Palestin tak boleh. So dia tunjukkan dalam bahasa yang sebegitu. Betul. Alhamdulillah. Saya rasa, saya percaya kalau kita sembang lagi dengan lebih ramai asatizah, agamawan yang juga follow World Cup, saya rasa kita akan banyak dapat POV dan sudut pandang ibrah. Apa yang saya buat dengan saudara Hazmi di podcast siri yang ke-7 ini hanyalah pencetus sahaja supaya bila kita tengok bola, kita tidak hanya membincangkan apa yang tersurat. Kita turut sama membincangkan apa agaknya kita boleh belajar daripada babak-babak ni. Saya rasa kita tak boleh underestimate anak-anak kita yang turut sama menonton bola sepak bersama dengan kita. Contoh, jangan maki pemain tu hanya kerana warna kulit. Sebab Al-Hujurat ajar kita macam ni. Dan jangan sampai membawa kepada permusuhan hanya kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Jangan hanya kerana seseorang melakukan kekasaran, kita benci satu pasukan. So saya sendiri syukurlah ini satu-satunya World Cup yang saya enjoy dengan seluruh ahli keluarga saya, kecuali kakak ataupun anak nombor 1 saya sebab dia berada di asrama. Sebab Farahi dan Fatih yang 8 dengan 12 tahun tu dah matured untuk melayan bola, dan hampir setiap hari sepanjang World Cup ruang tamu jadi stadium sampai pecah-pecah. Tetapi isteri saya juga ya sangat tegar dengan Brazil sejak daripada beliau di Semekey, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. Jadi dia tak boleh terima Brazil dah tak ada Ronaldo. Disebabkan Brazil tu sama warna dengan Kedah. Itu pun antara sebab lah. Pertama, Kak Nurul ni lebih banyak informasi tentang bola sepak berbanding saya sendiri disebabkan dia follow Brazil. Dan tertekan Brazil punya ni, jadi semua masuk dalam feed dan Instagramnya dia lebih up to date. Dan ditambah pula dengan anak 2 orang selalu meminati World Cup. Jadi macam Mi sebutlah, ini juga adalah medan untuk menyatu padukan ahli keluarga kan. Jadi hopefully semua anda enjoy dengan sembang-sembang kita pada hari ini. Kita jarang sentuh kesukanan. Maafkan kami kalau tersalah cara mengolah babak-babak yang ada di dalam World Cup. Kami sangat amatur dalam mengulas kesukanan, tetapi hopefully ia adalah satu cetusan lah untuk kita lebih memeriahkan perbincangan dan analisis tentang bola sepak dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan masa. Sila follow Mubina Academy yang juga banyak beroperasi untuk melahirkan pelapis-pelapis dan juga katanya sedang membina pasukan bola sepak juga. InsyaAllah. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih pada Tayyip Pay kerana menaja podcast ini, tidak jemu menaja kami. Dan tuan-tuan, sila cadangkan apakah topik seterusnya untuk dibicarakan di podcast ini, dengan mungkin anda ada senarai ataupun sesiapa panel yang anda sukai untuk memberikan pandangan kepada untuk kita jemput sebagai tetamu, insyaAllah. Tolong tinggalkan komen anda. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Best ke tak best podcast ini, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sahabat-sahabat, tolong jangan lupa untuk like kita punya podcast ni, untuk tekan button share kita punya podcast, dan tolong subscribe lah dengan podcast Kompas 114. Dan tolong jangan lupa untuk like juga kita punya semua media sosial, khususnya kami punya TikTok Yayasan Tadabbur, kita punya Instagram, kita punya Facebook, dan terbaru kami di Threads dan juga X, insya-Allah. Terima kasih semua.